Tapi abang pesan kat adik, kat rumah orang, jaga diri baik-baik. Tahu? Itu masalah tu, saya tak boleh jaga diri saya. Dek, muka macam adik ni memang selalu kena ragging tau. Boleh tak tinggalkan nombor untuk saya call? Okey. Pakcik, Ada nombor ni. Pakcik jaga adik saya baik-baik ya, pakcik. InsyaAllah. Ni apa-apa hal ni call pakcik ya? Pakcik, Aha. pakcik tengok-tengokkan dia. Ya. Ini istimewa sikit, pakcik. Betul, pakcik. Dia kalau kat rumah selalu tidur berdiri. Oh, ya ke? Pergi je lah. Bang, Pergi. bang jangan lupa call bang. Saya rindu. Adik. Adik. Abang pun nanti rindu, dek. Dek. Syuhar. Aiman duduk. Inilah rumah pakcik. Sekarang Aiman panggil ayah. Ini ayah Aiman ya? Asal nak kena panggil ayah pula ni? Tak apa. Ini ayah angkat Aiman. Anggap macam ayah betul. Saya panggil angkat boleh? Angkat je. Saya tak biasa tau kalau duduk berdua dengan perempuan ni. Awak ni tak payah nak mengada lah. Ni rumah aku tau. Kau jangan nak perasa macam rumah kau Eleh kau ni kenapa? Basking untuk bagi duit pada orang yang jaga abang tu. Saya bahagia. Saya bahagia bang. Saya ni. Tahu, tapi bahagia dengan basking tu dua benda yang berbeza. Kenapa kau duduk di jalan minta sedekah macam ni, Man? Saya ada orang yang suruh saya jadikan macam ini. Siapa orang tu? Tak yang marah saya kot. Nanti boleh bawa anak jagaan Ya. bawa dia pergi balai. InsyaAllah. Ya? Terima kasih, Cik. Untuk buat report apa semua. Mula tahun depan. Nanti Ya, bila masa yang cepat mungkin. Okey. Boleh ya? Cik, terima kasih banyak, cik. Adik. Ni mak piah. Sebab sekarang ni Mimi dah ada 2 abang. Abang. Okeylah, jomlah ya, bacalah doa buka puasa. Okey. Mari kita buka puasa. Dah masuk waktu ke ni? Dah, ya. Tak dengar azan pun. Itu sebelah dah sedawa 3 kali dah. Assalamualaikum, bang. Sibuk. Tak ada orang. Saya korang ni. Orang ke Mickey Mouse ni? Kau berapa daripada rumah ni? Engkau Ya Allah, ya, nak raya ya. pergi mampus nak raya kau. Ayah, takkan ayah nak halau Amy? Kalau kau nak ikut dia kau berambut sekali. Amy, kau pergi Amy.